Assalamualaikum guys, hari ni aku nak buat pemasangan CarPlay lah daripada model M1 M1 CarPlay. Ni kotak dia macam ni lah. Okey. Ni yang tak ada kamera lah. Okey, yang korang akan dapat dia punya ni lah, CarPlay. Dapat dia bagi screwdriver. Dia punya ni lah, cara pemasangan apa semualah ada kat sini. Okey, dalam ni dia punya ada wiring kit lah. Ni untuk hard wire, yang ni untuk USB dia boleh dua lah, pakai USB. Nak terus wiring dekat motor pun boleh juga. Dia ada 3 wire lah. Satu wire merah pergi ke ACC ataupun ignition. Okey, yang warna kuning ni pasang ke bateri positif, yang hitam pasang ke bateri negatif. Mudah je pemasangan dia. Okey, kemudian bahagian dalam ni dia punya mounting lah. Okey, itu dengan dia punya tapak ni magnetik dia boleh pasang secara menegak dan melintang. Nanti aku tunjuk macam mana nak pasang dia. Okey, jom buat pemasangan dulu. Dah siap pemasangan untuk aku punya motor play ni. Okey, kita tengok dia akan boot lah. Okey. Okey, agak pantas lah dia punya boot. Okey, untuk pemasangan aku tarik wiring daripada fuse box untuk zone test di fuse box di sini lah. Aku dah tarik dah dia punya wiring. Okey, untuk motor play ni kelebihan dia boleh menegak dan boleh horizontal. Okey, kita masuk setting, kita boleh tukar dia punya screen rotation ni. Okey, kita confirm. Dan dia akan boot dalam keadaan menegak. Okey, nampak? Dia dah boot keadaan menegak, kita boleh angkat dan ubah kedudukan. Dah jadi keadaan menegak. Tapi terpulang lah, korang nak guna yang mana satu. Nak menegak boleh, nak melintang pun boleh. Okey, macam aku kegunaan dalam keadaan melintang lah. Okey, dia dah boot keadaan melintang. Kita buka dan kita okey, keadaan melintang ni lah. Dia pakai magnet magnetik, dia mudah lah. Nak cabut pun mudah. Dia boleh cabut terus dekat sini je. Mudah nak cabut lah. Kalau korang takut hilang, boleh cabut. Okey, untuk dia punya function pun memang smooth lah. Nampak? Kita nak tekan apa semua pun dia agak, orang kata tak lag lah. Agak pantas. Okey, kita try sambungkan ke handphone. Okey, ini aku dah connect lah. Ni aku guna Waze. Okey. Sekarang kita nak pergi ke mana-mana tu, dia smooth je. Okey, dia terus pergilah. Okey, contoh Okey, kemudian korang juga boleh dengar lagu lah. Lagu korang guna Spotify, korang connect ke intercom, boleh dengar lagu lah dan boleh control dekat sini je. Okey. Okey, ni dah jumpa jalan Okey, kita boleh dengar lagu, tekan Spotify, dia akan masuk ke Spotify lah untuk kita ambil pilih lagu lah. Okey, kemudian kita boleh pergi ke dia punya menu. Kau boleh pilih lah kalau nak guna map ataupun nak guna Waze. Macam aku lebih suka guna Waze, aku guna Waze lah. Kalau guna map, kita tekan map. Okey, dia akan masuk map lah. Okey, ni guna Google Map Okey, itu je. So far berbaloi lah pakai CarPlay jenis M1 ni. Okey, sampai tu video aku. Assalamualaikum.